Okey semua, hari ni kita nak tengok soalan 1 yang mana soalan ini berkaitan dengan topik janjang. Alright, diberi bahawa 4 sebutan berturutan bagi suatu jujukan nombor. Okey, so kita ada 50, kita ada 45, okey, kita ada X dan juga kita ada Y. Okay, so ini 4 sebutan berturutan yang diberikan oleh soalan. Okey, untuk soalan A. Okey, untuk soalan A dia minta untuk kita nyatakan, okey, nyatakan Y tolak dengan X andai kata jujukan yang diberikan itu merupakan suatu janjang aritmetik. Okey, 50, 45, X dan Y itu untuk soalan A ni kita anggap dia sebagai janjang aritmetik. Okey, so dia minta kita cari Y tolak dengan sebutan yang sebelum dia iaitu X. Okey, kalau kita tengok kat sini Y dengan X tu kita tak ada nilai dia. Okey, so kita guna konsep yang sama tetapi pada sebutan yang kita ada nilai dia. Okey, iaitu 45 dengan 50 ni. Kita tolak dengan yang belakang dia. Kalau tadi Y tolak dengan belakang dia iaitu X. Yang ni kita ambil 45 tolak dengan nombor belakang dia iaitu 50. Okey, so disebabkan dia merupakan janjang aritmetik, maka hasil tolak ni Y tolak dengan X dengan 45 tolak 50 ni dia adalah benda yang sama. Dia sama sebab dia janjang aritmetik. Kalau janjang geometri nilai dia mungkin berbeza. Okey, so dalam soalan ini dia minta Y tolak dengan X. Jadi kita boleh katakan Y tolak dengan X ini adalah bersamaan dengan 45 kita tolak dengan 50. Okey, maka kalau kita kira kita akan dapat negatif 5. Okey, so selesai untuk soalan A. Simple sahaja. Alright, untuk soalan B pun sama juga. Okey, untuk soalan B pun sama juga. Okey, kita ada jujukan yang sama. Okey, so kita ada 50, kita ada 45, alright, kita ada X dan juga kita ada Y. Okey, untuk soalan B ini dia minta untuk kita cari, okey, untuk kita nyatakan Y bahagi dengan X pula. Okey, tadi Y tolak X. Ini Y bahagi dengan X andai kata, okey, jujukan yang diberikan itu merupakan suatu janjang geometri. Okey, so kita buat konsep yang sama. Y bahagi dengan sebutan yang sebelum dia. Ini yang dia minta kita cari. Okey, Y dengan X kita tak tahu nilai dia. Okey, jadi kita guna sebutan yang ada nilai iaitu 45. Kita bahagi dengan nombor sebelum dia iaitu 50. Alright, jadi kita boleh katakan dekat sini Y per dengan X adalah bersamaan dengan 45 bahagi dengan 50. Okey, 45 bahagi 50 ni boleh dipermudahkan. Okey, so kalau kita kira kita akan dapat 9 per 10. Alright, so nak tinggal jawapan dalam pecahan pun boleh, nak buat dalam perpuluhan pun boleh. Okey, so itu sahaja pengiraan untuk soalan ini. Ringkas dan mudah sahaja.